Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton podcast saya. Selamat kembali ke podcast saya pada minggu ini. Dalam episod minggu ini, saya akan membawa pendengar dan penonton semua untuk berbincang tentang satu tajuk yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita, iaitu isu semasa berkenaan dengan teknologi maklumat dan komunikasi ataupun kita panggil TMK. Sebagaimana yang kita ketahui dalam dunia serba digital dan moden ini, penggunaan teknologi bukanlah sebagai satu pilihan, tapi telah menjadi satu keperluan kepada kita sebagai pengguna di rakyat Malaysia. Tapi kita perlu ingat, walau bagaimana canggih pun teknologi maklumat dan komunikasi yang sedia ada, ia akan datang bersama dengan pelbagai cabaran yang perlu kita hadapi secara bijak. Dalam episod kali ini, kita akan melihat apakah cabaran-cabaran yang sering terjadi kepada isu kaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi. Kita akan lihat di segmen ini, saya akan membawa anda semua, pendengar dan penonton podcast, pada isu pertama berkaitan dengan isu teknologi semasa, teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu kebangkitan kecerdasan buatan AI ataupun Artificial Intelligence. AI ini digunakan dengan sangat meluas dalam kehidupan seharian kita, betul tak pendengar dan penonton semua? Kecerdasan buatan AI ini bukanlah lagi sekadar watak seperti dalam filem science fiction. Ia telah menjadi sebahagian daripada kehidupan seharian kita. Aplikasi sangat meluas daripada telefon pintar sehinggalah pada enjin carian di internet seperti Yahoo, Google, Bing, perkhidmatan pelanggan automatik sehinggalah kereta pandu sendiri seperti Tesla. Pada masa yang sama, AI digunakan untuk kebaikan, contohnya seperti amaran bencana, menggunakan terjemahan bahasa yang memudahkan komunikasi antara kaum, dan aplikasi pendidikan yang membantu pelajar-pelajar memahami pelajaran dengan lebih mudah. Tetapi kita perlu ingat, ada perbincangan yang hangat di kalangan pakar teknologi dan saintis hari ini, iaitu ada satu titik perubahan yang dinamakan sebagai AI Singularity ataupun dalam bahasa mudahnya kebangkitan AI. Apa itu kebangkitan AI? Inilah yang disebut sebagai kebangkitan AI, di mana situasi teknologi yang berkembang pesat pada sangat cepat mula mengambil alih banyak tugas manusia. AI bukan lagi lah teknologi pada masa hadapan, tetapi teknologi pada masa kini. Ia banyak digunakan dalam bidang pendidikan, perniagaan, kesihatan dan juga hiburan. Tapi adakah kita terfikir satu persoalan, adakah AI akan menggantikan manusia? Inilah persoalan yang membimbangkan semua manusia dan semua rakyat kerana ketakutan terhadap kehilangan pekerjaan. Ini kita lihat dalam laporan daripada BH Online pada siaran pada Januari 2025, di mana terdapat satu kajian di Malaysia, hampir 73% responden percaya bahawa AI akan menyebabkan manusia kehilangan pekerjaan. Oleh itu, kita perlu memahami bahawa penggunaan teknologi ini harus dikawal dengan dasar yang lebih jelas, supaya ianya tidak menjejaskan hak privasi dan memberi hak kesesamaan sosial kepada semua rakyat. Kita kembali lagi ke segmen kedua. Di segmen ini, kita akan lihat isu lain yang menjadi isu dalam teknologi maklumat dan komunikasi, iaitu TMK. Isu lain yang sering menjadi perhatian ialah jurang digital. Malaysia kini memiliki rangkaian 5G yang terpantas di Asia Tenggara dan kedua terpantas di rantau Asia Pasifik selepas Korea Selatan. Kita juga di antara 10 negara yang memiliki kadar internet yang sangat murah bagi setiap gigabyte, iaitu hanya sekitar 2 sen. Ini dimaklumkan oleh Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil dan baru-baru ini. Tapi walaupun kita memiliki internet yang terpantas, kita juga perlu ingat bahawa tidak semua rakyat Malaysia mempunyai akses internet dan juga mempunyai peranti yang mencukupi. Contohnya kita dapat lihat semasa PDPR ketika pandemik COVID-19 pada tahun 2019 dan 2020 yang lalu. Ada pelajar yang terpaksa belajar di bawah pokok atau berkongsi telefon dengan adik-beradik yang lain. Ini adalah cabaran besar buat negara jika ingin membangunkan masyarakat yang berpengetahuan, terutamanya dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi. Infrastruktur digital perlu dipertingkatkan agar semua lapisan masyarakat mendapat peluang yang sama dalam bidang pendidikan dan juga ekonomi digital. Okey, isu seterusnya yang sering dibincangkan yang hangat berkaitan dengan isu teknologi maklumat dan komunikasi ialah penyebaran maklumat palsu ataupun berita palsu ataupun fake news. Dengan kewujudan pelbagai
media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, X, berita boleh tersebar luas hanya dalam beberapa saat saja. Kadang-kadang kita sendiri kita tahu kita menjadi penyumbang kepada maklumat yang tidak sahih. Kita lihat pada laporan oleh bernama memetik bahawa pensyarah kewartawanan berkata, penularan berita tidak sahih atau palsu boleh mencetuskan malapetaka baru. Sekiranya tidak dibendung, ia boleh memberi tempias negatif pada semua pengamal dan syarikat media. Masalah berita palsu ini bukan saja menjejaskan reputasi individu, tapi boleh mencetuskan panik, boleh menyebabkan perpecahan kaum dan salah faham dalam masyarakat. Tahukah anda semua, kerajaan telah mewujudkan satu portal untuk menyampaikan berita yang benar lagi sahih. Ya, ianya adalah melalui portal sebenarnya.my. Portal ini digunakan untuk menyampaikan berita sahih dan boleh dipercayai. Ingat, peringatan saya kepada semua pendengar podcast saya, tak pasti jangan kongsi. Akhir sekali, pendengar dan penonton podcast saya, teknologi maklumat dan komunikasi membawa banyak peluang, tetapi ia juga datang dengan cabaran yang besar. Kita perlu memanfaatkan teknologi secara beretika, mengukuhkan perpaduan dan mengurangkan jurang digital. Teknologi sepatutnya menjadi alat yang memajukan kita semua dan bukannya merosakkan hubungan dan perpaduan sesama kita. Terima kasih kepada anda semua pendengar dan penonton podcast saya yang setia pada kali ini. Semoga perbincangan kita ini akan memberi manfaat dan membuka mata kita dalam semua isu berkaitan dengan teknologi maklumat dan komunikasi. Kita jumpa lagi dalam episod podcast seterusnya pada minggu hadapan. Assalamualaikum.